Yaman bergolak, Trump luluskan serangan besar-besaran ke atas Houthi. Hai semua, hari ini kita nak sembang pasal situasi semakin panas di Yaman. Baru-baru ni Donald Trump buat kenyataan dekat laman X dan umumkan tindakan ketenteraan besar-besaran ke atas kumpulan Houthi. Apa cerita sebenar? Jom kita rungkaikan. Serangan Amerika Syarikat ke atas Houthi. Pada 15 Mac 2025, US melancarkan serangan udara dan laut yang menyasarkan kubu-kubu kuat Houthi di Yaman. Lokasi yang diserang termasuk radar dan sistem pertahanan udara, tapak pelancaran peluru berpandu dan drone. Matlamat utama, nak pulihkan kebebasan navigasi di Laut Merah dan pastikan laluan perdagangan antarabangsa selamat. Trump juga sempat menyalahkan bekas Presiden Joe Biden sebab terlalu berlembut dengan Houthi sampai mereka semakin berani menyerang kapal-kapal dekat Teluk Aden. Ini pula berkaitan sejarah serangan Houthi ke atas kapal dagang. Sejak 2023, kumpulan Houthi dah lancarkan ratusan serangan ke atas kapal-kapal komersial dan tentera di Laut Merah serta Teluk Aden. Disebabkan inilah banyak syarikat perkapalan terpaksa ubah laluan untuk elak serangan. Kapal-kapal dari US dan sekutunya jadi sasaran utama. China, selamat, Houthi tak serang pun kapal bendera China. Bagaimana cerita tentang Iran dan sokongan kepada Houthi? Houthi ni dikatakan mendapat bantuan senjata dan logistik daripada Iran. Ini yang buat keadaan makin panas sebab Iran dan US memang dah lama ada konflik dekat Timur Tengah. Tak cukup dengan itu, Houthi kini diisytiharkan sebagai pengganas. US baru-baru ini mengklasifikasikan Houthi sebagai organisasi pengganas asing, FTO. Ini bermaksud mereka dilihat sebagai ancaman global dan tindakan terhadap mereka boleh jadi lebih agresif selepas ini. Apa kata Houthi? Pejuang Houthi tetap dengan pendirian mereka. Serangan hanya menyasarkan kapal dagang milik Israel dan sekutu sebagai tanda solidariti kepada rakyat Palestin yang ditindas. Selepas ini, ke mana haluan krisis ni? Serangan terbaru dari US ni boleh memburukkan lagi konflik dekat Timur Tengah. Adakah ini akan membawa kepada perang yang lebih besar atau Houthi akan terus berdegil? Apa pendapat korang? Adakah langkah Trump ni tindakan wajar atau bakal cetuskan konflik yang lebih besar? Komen dekat bawah.